Korang kalau makan butter chicken suka kuahnya cair-cair ke yang pekat-pekat? Saya suka yang pekat-pekat. Sedap guys makan dengan nasi. Ada tips dia kalau nak dapatkan kuah pekat tanpa banyak bahan. Jom kita buat. Let's go. First, keluarkan pisau yang tajam ni. Korang potonglah ayam bahagian whole leg ni yang tanpa tulang ni, potong dadu. Besar-besar pun tak apa, lagi sedap. Then korang boleh perapkan ayam tu dengan sedikit lada hitam, garam, serbuk paprika dan juga garlic powder. Takkan tepung gandum, tepung jagung dan juga chicken powder. And then korang mix well bagi sekata. Then ayam tadi korang celupkan kat tepung ni. Kemudian korang boleh goreng sampai garing. Lagi sedap boleh double fry. Dia daging crispy lah guys. Okay, and then korang angkat ke tepi. Airkan butter sekejap and then korang boleh masukkan garlic yang telah dicincang halus. Bagi dia naik wangi sedikit, korang boleh masukkan daun kari, cili padi yang digiris. Next, korang tunggu mendidih sebentar. Kemudian korang boleh season lah dengan chicken powder sedikit, garam dan juga gula perak. Tips dia kalau korang nak kuah yang pekat, korang didihkan dulu bagi reduce dapat kepekatan yang korang suka. Barulah korang boleh masukkan ayam macam sekarang ni. And then korang gaul-gaul sebati. Dah siap untuk dihidangkan. Sedap guys. Okay guys, jangan lupa selamat mencuba. Senang je kan guys. Terus jadi. Selamat mencuba.